Kembali lagi bersama dengan saya Syarul Kamal dalam Travelog Desa Perdana Muda. Okey, baik, kalau tadi kita dah tengok dah macam mana cara proses untuk nak buat perkasam ni, dan sekarang ni tibalah masa untuk kita nak lebih mengenali dalam lagi dengan kita punya usahawan muda kita ni, iaitu Puan Balkis. Tapi sebelum tu saya nak tanya, mana datang tagline Hakak Manis tu? Sebab saya rasa saya manis dan cantik. Iya, betul. Okey, Puan Balkis, ceritakan apa latar belakang Puan Balkis. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Saya Puan Balkis, pengasas kepada produk Perkasam Hakak Manis. Sekarang bukan lagi pengasas kepada produk Perkasam Hakak Manis, tapi pengasas kepada produk Hakak Manis. Bukan Perkasam saja lagi dah. Ada beberapa produk lagi. Ada lagi produk lain. Okey, tu tak apa, tu kita cerita kejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak tanya, macam mana boleh tercetusnya idea untuk nak buat perkasam ni? Okey. First sekali sebab kita suka makan perkasam, tapi kita tak makan perkasam ikan. Waktu awal-awal tu memang kita tak pandai nak makan perkasam ikan sebab kita punya mentaliti perkasam ni busuk. Tak like perkasam ikan kan. So kita suka makan perkasam daging. Kita pernah makan perkasam daging dan macam hari-hari rasa nak beli, hari-hari rasa nak makan. And then husband saya cakap, why not you try buat perkasam tu sendiri kan. Reti tak buat. Saya seorang yang pantang dicabar, pantang ditegur, segalanya lah pantang. So bila husband saya, you pandai tak? Saya tak boleh kata tak pandai. Semua saya kata pandai, walaupun sebenarnya hakikatnya tak pandai. So macam mana kita nak buat perkasam ni? So saya ingat arwah atuk saya dulu pernah buat, kalau orang sini panggil ikan wadik. Ikan wadik. Wadik? Dia macam ikan perkasam, tapi dia bukan perkasam. Dia memang orang-orang Banjar sini tahu ikan wadik tu. Dia macam ikan perak macam tu kan. So kita tengok, arwah atuk buat macam tu. So kita punya pemikiran ikan wadik tu samalah dengan perkasam. So kita try buat macam tu. Pun dia tak jadi. Masam yang terlampau. Tadi cakap pandai, tapi bila buat tak reti kan. Kita Google, kita YouTube, kita try buat sampai saya rasa 8 kali kita punya resepi. Kali ke-9 tu baru jadi macam perkasam yang sedia ada. Try and error. Rasa macam masih sangat. Esoknya buat terlalu masam sangat. Lusa buat daging tu jadi berulat. So macam mana kita nak buat ni sampai yang jadi macam sekarang ni? 8 kali kita buat, alhamdulillah kali ke-9 tu betul-betul rasa perkasam yang saya pernah beli. Alhamdulillah. Jadi dah hampir 4 tahun ni, apa cabaran dan dugaan ni? Cabaran dan dugaan tu mula-mula tu ingat senang di sini rasa macam tengok orang bisnes macam ada orang jual, lepas tu orang ada duit. Tapi cabaran dia bila proses makanan tu kita proses sendiri. So kita berdepan dengan customer pun sendiri. Bila produknya kita buat tu kadang-kadang tak mendapati cita rasa customer. Kadang-kadang ialah kita manusia, kadang terlepas lah, ada termasil lah, ada termasam lah, ada rosak lah. Itu kos-kos yang kita kena tanggung. Kita kena ganti balik dengan pekerja, tiba-tiba ada, tiba-tiba lagi. Kita nak juga nak kena handle, kita nak kena turun. And then dia seronok bila produk tu viral, boom, meletup. Itu memang seronok lah, semua masuk. Tapi bila produk tu tidak lagi viral, dia tidak lagi mendapat sambutan, saat tu kita rasa macam mana kita nak terus grow kita punya bisnes. Nak mudah, untuk sustain sangat susah. Betul lah tu. Itu yang saya nak tanya tu. Biasanya orang Perak ambil masa yang sangat lama. Adakah itu adalah satu inovasi yang dilakukan ke macam mana? Betul. Dulu kita sama je macam orang lain. Kita perap dalam tempat bekas, pawai, simpan kat tempat sini. Tapi sekarang selepas kita R&D kita punya produk sendiri, kita jumpa dengan orang yang lebih pakar dalam prosesan makanan. Kita dapat satu misi berteknologi Eropah yang mana kita punya perkasam hanya diperap 1 jam 15 minit. Itulah specialnya perkasam kita berbanding perkasam orang lain. Sebab perkasam kita siap perap dengan rasa dia, dengan lembut dia, guna mesin. Kita
tak pakai lagi dah cara-cara tradisional yang lain. Walaupun produk kita produk tradisional, tapi dibuat secara moden. Itulah satu inovasi yang terbaru lah kan. Okey, baik, sekarang ni kan Puan, ramai anak-anak muda kita yang dekat luar sana tu yang mereka berfikiran ada segan nak kerja dekat desa atau kampung. Betul. Kan betul tak? Macam sekarang Puan boleh meraih dapatan yang sangat banyak lah pada saya kan. Hanya duduk dekat luar bandar. Betul. Tapi sedikit nasihat untuk anak-anak muda yang ada berfikiran macam tu. Okey. Saya nak cerita saya dekat sini memang susah gila nak cari kerja. Sebab orang-orang muda kat sini dah banyak orang kata berpindah ke ibu kota, dah pindah ke bandar kan. Jadi kita yang kat kampung ni, walaupun kita ada bisnes, tapi kita nak dapatkan pekerja tu jadi susah. Sebab kita dah tak ada orang-orang yang dekat sini kan. Tapi saya nak cakap, walau di mana pun kita berada, tak kisah kampung ke bandar ke, sebenarnya kita boleh je cari pendapatan. Terutamanya walaupun dekat kampung, tapi kita jadikan platform media sosial, platform TV, platform lain untuk kita komersialkan kita punya produk ke bandar. Walaupun kita menetap di luar bandar, tak ada masalah sebenarnya. Walaupun di luar bandar, saya boleh cakap saya punya pekerja dekat sini, staff saya ada degree, ada ijazah, ada diploma, ada sarjana yang tinggi. Tapi kenapa dia orang tak berpindah ke luar bandar? Sebab walaupun dia orang dekat sini, dia orang nak stay bersama ibu ayah, nak bantu ibu ayah kat sini, nak jaga ibu ayah dekat sini. So dia orang tinggal dekat sini kan, dan cari peluang pekerjaan dekat sini. Sebenarnya dekat kampung pun banyak peluang pekerjaan, tak semestinya ke bandar. Dan lagi satu, dekat kampung lebih jimat. Jimat kos rumah, makan. Lebih jimat berbanding dekat bandar. Bandar kos rumah saja dah berapa dah. So peluang sebenarnya, peluang dekat luar bandar ni banyak. Cuma orang kita ni tak nampak. Sebab dia nampak yang jauh tu, yang dekat tu tak nampak. Orang kata carilah peluang tu. Walaupun dekat desa ni banyak benda yang kita boleh buat. Cuma kita kena pandai, kita kena tahu platform untuk kita komersialkan kita punya produk. Dan kita ni kena bersungguhlah dengan apa yang kita buat. Jadi kita macam anak-anak kayak ayam, sekejap nak buat, sekejap tak nak buat. Ada sikit cabaran, sedikit angin, kita dah jatuh. Tapi sebenarnya cabaran dan angin itulah untuk bagi kita terbang lebih tinggi. Wow. Sesiapa saja usahawan yang berjaya yang saya jumpa, pasti akan ada ayat kena mulakan. Kena mulakan. Kalau tak mula tak tahu. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Puan Balqis sudi meluangkan masa bersama dengan saya. Jadi kepada penonton-penonton semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya kerana selepas ini akan ada lokasi inap desa yang unik dan menarik. Kalau nak tahu, stay tune. Saya nampak potensi ni sebenarnya sangat besar kerana tak semua orang dan bukan semua orang yang ada berfikiran bahawa sebuah makanan ataupun produk tradisional boleh dipasarkan secara komersial. Dan kita boleh nampak possibility supaya makanan ni boleh dipasarkan dengan lebih meluas di tingkat antarabangsa.